Kalau soalan dia suruh kita selesaikan gabungan operasi berikut, anak-anak pelajar janganlah takut. Okey, pertama sekali kita andaikan ini adalah ungkapan pertama dan ini adalah ungkapan kedua. Apa yang kita kena buat? Yang pertama sekali adalah kita fakturkan dulu ungkapan. Okey, ungkapan pertama dibagi 12M tolak 18M kuasa 2. Fakturkan dia. Mula-mula kita fakturkan nombor 12 dengan nombor 8. Apakah sifir yang boleh membahagikan secara sempurna? Okey, mestilah nombor 6. 12 bagi 6 kita akan dapat 2. 2 apa? 2M. Okey, 18 bagi 6 kita akan dapat 3. 3M kuasa 2. Yang seterusnya adalah kita fakturkan huruf. Huruf apa yang tinggal adalah huruf M. Maka kita keluarkan M. Okey, jadi yang tinggal adalah 2 tolak 3M. Jadi 6M 2 tolak 3M. Okey. Ungkapan kedua, okey, kita tulis kat sini ungkapan kedua 4N kuasa 2 tolak 16N. Okey, kita fakturkan nombor 4 dengan nombor 16. Sifir apakah yang boleh membahagikan secara sempurna? Mestilah nombor 4, betul. Okey, 4 bagi 4 kita akan dapat 1. 1 tak perlu tulis. Yang tinggal adalah N kuasa 2. Tolak 16 bagi 4 kita dapat 4. 4N. Yang tinggal tadi kita fakturkan nombor. Seterusnya kita fakturkan huruf. Kita keluarkan huruf N. Okey, keluarkan huruf N, yang tinggal adalah N tolak 4. Okey, jadi kita tulis balik 4N, N tolak 4. Kita susun balik dalam bentuk pecahan. 2 tolak 3M bahagi dengan 4N, N tolak 4 darab dengan N per M. Okey, yang seterusnya adalah kita boleh potong je huruf yang sama ni. Okay. M potong dengan M, N potong dengan N. Okey, kita tengok nombor ni kita boleh potong tak? Of course boleh. Okey, kita boleh kecilkan dia. Jadi 6 per 4 kita akan dapat 3 per 2. Okey, jadi kita tulis balik 3, 2 tolak 3M dengan 2N tolak 4. Inilah jawapannya. Okey, kalau suka video ni jangan lupa like, komen dan share.